Istana Sepai Cendera juga dikenali sebagai Istana Kampung Baru ialah sebuah monumen sejarah terbiar yang terletak di Jalan Kampung Baru, Alor Setar, Kedah. Istana ini seringkali digelar sebagai Taj Mahal Negeri Kedah kerana latar belakang pembinaannya yang bersandarkan sebuah kisah cinta agung. Berikut adalah fakta penting mengenai premis bersejarah ini. Sultan Kedah ke-26, almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah khas sebagai hadiah buat isteri pertama baginda, Chai Sepai Cendera. Chai Sepai Cendera menetap di sini sehingga beliau meninggal dunia pada tahun 1907. Istana ini juga merupakan tempat lahirnya beberapa orang putera dan puteri di Raja Kedah. Keunikan seni bina dan mitos Putih Telur. Seni bina hibrid, reka bentuk bangunan 3 tingkat ini merupakan gabungan unik antara pengaruh Siam dan Melayu lama, lengkap dengan tiang gajah Kerintian dan gerbang kolonial. Pengaruh Siam ini dibawa kerana Chai Sepai Cendera sendiri berasal dari wilayah Siam. Mitos campuran madu dan telur, terdapat cerita rakyat dan dakwaan sejarah yang menyatakan bahawa dinding dan struktur bangunan ini menggunakan putih telur, madu lebah dan batu bata yang dibawa dari Siam sebagai agen pelekat mortar kuno bagi mengukuhkan strukturnya. Walau bagaimanapun, pakar sejarah menyatakan teknologi simen sudah mula berkembang pada era 1880-an. Selepas era kediaman diraja, bangunan ini telah melalui pelbagai transformasi fungsi yang drastik sebelum akhirnya terbiar. Pada tahun 1922, bangunan ini diubah suai menjadi sekolah Inggeris perempuan pertama di Kedah, dikenali sebagai Sekolah Perempuan Kampung Baru, sebelum berpindah ke Jalan Langgar dan ditukar nama menjadi SM Kesultanan Asma 1942 hingga 1943 menjadi Sekolah Bahasa Jepun.